Okey, hari ni 27 hari bulan 11 Okey, inilah hasil Okey, kita baru collect Jadi ni ABC boleh cameraman. Ni sarang burung daripada mana ABC? Dari Kelantan. Okey, jadi cameraman boleh fokus sini. Okey, inilah hasil. Okey, kalau kita tengok dua plastik hitam Okey, kita packing macam ni supaya dia tak pecah lah, sebab dalam rumah burung kita guna plastik kecil lah untuk kita ambil pasal mudah lah. Kalau guna plastik besar masa dalam rumah burung, dia agak ni lah, boleh pecah sarang. Jadinya kita buat plastik kecil-kecil ini, dan dia terjaga lah sarang burung tu. Tengok, okay, sarang burung pun putih-putih. Jadi ni semua ada tips je lah macam mana nak putih sarang. Jadinya cara nak dapat sarang burung yang banyak macam ini, okey, kita perlu jaga suara luar dan dalam. Suara luar dan dalam mesti satu yang luar tu, suara yang luar tu pukul 6.30 pagi sampai pukul 8 malam. Okey, jangan bagi mati suara tu, kena pastikan hidup sentiasa supaya burung tu datang kan, dan dia akan dengar suara dalam. Lepas tu yang suara dalam tu jangan mati, dia kena hidup 24 jam. Okey, jadi inilah hasil-hasil. Okey, jadinya kita ada lagi kat sini. Sambil tu kita dengar tips Okey, jadi okey, ini hasilan dia. Cameraman boleh tengok okey. Jadinya cameraman ni pun sebenarnya dia juga yang kutip ni. Tapi cameraman ni tak nak, dia low profile. Dia tak nak cakap lah, dia diam-diam okey. Jadinya okey, inilah hasil-hasil. Jadi nak bina rumah burung, sarang burung ni mudah saja. Dia tak perlu apply pekerja. Kita bina sarang burung dan kita bagi burung tu datang sajalah. Dan tak perlu berhenti kerja. Sambil-sambil kita kerja macam cikgu kan, kita teruskan kerja cikgu kita tu, mengajar. Yang burung ni kita sarang burung ni kita sentiasa on lah. Kita bagi on, kita running saja. Dan cukup masa kita kutip lah, dan kita akan jual. Okey, cameraman boleh tengok sini, ada lagi banyak lagi sarang. Okey, cameraman fokus pada sini. Okey, kita ada berapa biji plastik dah ni. Okey, kita tengok lagi. Okey, ni lagi. Okey, nampak ada lagi sarang. Kita akan letakkan dulu. Ini nanti kita akan gradekan lah, kita akan asingkan. Okey, untuk menentukan harganya lah. Ataupun kalau ada peluang ekspor ke China, lagi baiklah kita buat produk, kita cuci sarang burung dan kita ekspor ke sana, lagi bagus lah. Tapi kalau untuk pengusaha baru, kutip-kutip sarang jual lah. Itu yang mudah lah, tak payah nak fikir lagi lah. Pasal kalau nak cuci tu nak kena ada pekerja kan, nak jaga pekerja, nak jaga macam-macam lah, gaji minimal semua nak kena jagalah. Jadinya ini macam ni kerja mudah, kutip-kutip kita jual saja. Okey, ni ada lagi lah plastik terakhir. Okey, kita nampak cameraman berapa banyak plastik ni cameraman, kalau cameraman kira. Boleh tengok tak? Nampak, bagi nampak Okey, inilah hasil untuk hasilannya. Lepas tu di sini pun ada lagi, nampak cameraman, tengok. Ini hasilan lagi. Okey, nampak, boleh tengok sini. Okey, dan dalam kotak ini. Okey, tips-tipsnya ialah macam saya cakap tadi, suara luar dan dalam kena hidup. Okey, jangan matilah suara luar dan dalam. On yang luar tu 6.30 sampai pukul 8. Okey, jangan bagi mati. Lepas tu yang luar tu on 24 jam. Yang luar, yang dalam tu on 24 jam. Dan kawal pemangsa. Pemangsa jangan ada. Jangan ada langsung. Okey. Kat situ kita semua dah ada dia punya tips-tips je lah. Okey. Dan kalau nak bina rumah burung, kita akan guide 1 tahun. Percuma lah. Dan kita bina sampai berjaya.
untuk dapat hasil yang banyak macam ni. Okay, cameraman boleh zoom kan? Okay. Okay, terbaik.